Anda hampir bersara atau sudah pun bersara, masih relevankah untuk menyimpan emas? Jawapannya, ya. Salah satu keistimewaan emas ialah tiada had umur, sesiapa saja boleh miliki dan simpan emas tak kira usia. Tapi matlamat simpanan emas berbeza mengikut peringkat umur. Bagi golongan 20-an, emas sebagai alat disiplin menyimpan untuk mereka yang suka menabung. Golongan 30 dan 40-an, emas sebagai persiapan simpanan persaraan. Bagi golongan pesara ataupun warga emas, emas sebagai pelindung nilai simpanan daripada inflasi dan kejatuhan mata wang. Bagaimana pesara boleh gunakan emas? Emas bukan sekadar simpanan, ia boleh digunakan sebagai pendapatan pasif untuk menampung keperluan bulanan. Contoh pertama, simpan dalam goba fizikal. Jika perbelanjaan anda sekitar RM3,000 sebulan, anda boleh menyimpan dalam goba 10 gram dan jualnya setiap bulan untuk perbelanjaan. Contoh kedua, simpan dalam goba yang lebih besar. Jika anda mahu kurangkan transaksi, simpan dalam goba 50 gram dan jual setiap 5 bulan. Ini lebih mudah jika anda sukar untuk keluar rumah. Contoh yang ketiga, simpan dalam account GAP Gold Accumulation Program. Jika anda mahukan cara yang lebih fleksibel, account GAP membolehkan anda jual emas secara online tanpa perlu keluar rumah. Dalam hidup ni, tiada istilah terlambat kecuali bila kita sudah meninggal dunia. Ramai pesara baru kenal simpanan emas dan berjaya gunakan emas untuk persaraan yang lebih tenang dan selamat. Jika anda berminat nak lindungi simpanan persaraan anda, rujuk video yang saya pin di profil 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold atau DM saya terus untuk saya bantu anda sebaiknya. Simpan hari ni, tenang di hari tua. Ingat Public Gold, mudah, murah dan patuh syariah. Jemput follow.